Redmi Note 15 5G ataupun Redmi Note 15 Pro? Yang mana korang akan pilih? Nak beli phone, tablet, aksesori Android atau iPhone? Tak payah keluar rumah. Beli terus di FM Mall, mudah, cepat dan terus sampai depan pintu. Hai guys, back kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing model terbaru daripada Redmi Note 15 series. Aku rasa dah dekat sebulan dan aku baru sempat untuk aku buat video comparison antara Redmi Note 15 5G dengan Redmi Note 15 Pro. Antara dua model ni, yang mana sesuai dengan bajet korang, dan soalan yang paling penting, yang mana sesuai untuk keperluan harian korang? Jom aku share. First kali kita tengok pada design. Kedua-dua model ni dia datang dengan falsafah design yang sangat berbeza. Kalau korang jenis yang tak suka phone tebal, model ni adalah jawapannya. Tahun ni Xiaomi berjaya buat body yang lagi nipis dan jauh lagi ringan berbanding model tahun lepas. Ketebalan dia cuma sekitar 7.5mm dan material digunakan high grade polycarbonate. Kalau korang jenis yang gamer main game yang berjam-jam, aku rasa phone ni memang pocket friendly. Redmi Note 15 5G ni memang selesa dekat tangan. Cuma untuk aku ni tak berapa suka dengan phone yang jenis curve, terutamanya pada bahagian skrin. Tapi kalau korang jenis yang lasak ataupun kerja selalu outdoor, Redmi Note 15 Pro ni adalah ultra durable smartphone yang sebenar. Dia bukan setakat nampak premium dekat tangan, tapi binaan dalaman dia memang diperkukuhkan. Paling gila, model ni ada 2.5 meter certificate drop resistant. Maksudnya phone ni kalau jatuh time korang naik tangga ataupun tengah atas motor, untuk dia selamat tanpa pecah itu memang tinggi. Ditambah pula dengan Gorilla Glass Picture 2, dan selain tu juga model Pro ni dia datangkan dengan rating IP66, IP68, IP69 dan IP69K. Maksudnya phone ni memang tahan gila untuk tekanan air tinggi, suhu panas. Kalau kerja korang ni memang banyak pada outdoor macam abang food rider tu, telefon ni memang sangat sesuai dan tahan lasak untuk tahun 2026 ni. Untuk yang version 5G ni dia stay pada IP66. Kalau just tahan hujan renyahnya tu okey lah. Tapi yang paling penting, yang Pro ni memang tahan lasak untuk tekanan dan untuk air. Sekarang kita cerita bab yang aku suka, iaitu setup kamera. Redmi Note 15 5G datang dengan sensor 108MP. Secara jujurnya untuk guna media sosial dia dah cukup bagus. Tapi Redmi Note 15 Pro 5G ni bawa sensor 200MP Samsung ISEL HP3. Bukan setakat megapiksel yang besar, tapi sensor dia sizing 1.14 inci. Lagi besar, sensor lagi banyak cahaya yang masuk. Hasilnya, gambar malam atau low light nampak sangat terang dan clear tanpa noise. Untuk kedua-dua model ni ada 8MP untuk ultra wide. Untuk version standard dia okey untuk ambil gambar pemandangan waktu siang. Tapi kat version Pro, Xiaomi dah twist algorithm dia supaya warna antara lens utama dan ultra wide dia nampak sama. Tak adalah lens utama nampak kuning, lens ultra wide nampak biru. Sudut pandang dia 120 darjah, sangat luas untuk korang ambil gambar kawan-kawan satu office ataupun family gathering. Kalau cakap pasal kelemahan, mungkin pada waktu malam untuk 5G ni mungkin sedikit noise dan dia memerlukan cahaya tambahan. Ramai juga yang tanya aku macam mana untuk telefoto kali ni pada kedua-dua model ni. Model Pro ni digunakan teknologi in-sensor lossless zoom sebab megapiksel dia 200MP yang terlampau besar tu boleh crop gambar tanpa pecah. Jadi kalau korang nak ambil gambar kucing kat seberang jalan ataupun ambil gambar nota kat depan tu, korang boleh zoom sampai 4 kali dan hasil dia still nampak macam pakai lens optical. Dan kelebihan ni memang tak adalah pada yang 5G. Tapi bagi aku okey untuk korang zoom gunakan optical yang masih ada pada 5G ni. Untuk selfie kamera, kedua-dua model ni menggunakan 20MP. Dan yang paling best untuk tahun 2026 ni, korang dah tak payah gunakan app third party untuk korang dapatkan feature AI yang macam dekat phone flagship. Ada banyak fungsi AI yang korang boleh gunakan, aku rasa sangat best. Yang ni aku akan buat video berbeza untuk kita test semua yang ada pada siri Redmi Note 15 ni. Untuk Redmi Note 15 5G ni dia dikuasakan oleh Snapdragon 6 Gen 3. Dengan skor ATUTU dia sekitar 600,000 plus dan chipset ni dia fokus pada efisiensi. Jadi dia memang sejuk dan tak makan bateri kalau korang setakat nak scroll TikTok ataupun main game Mobile Legends dalam setting high. Namun kelemahannya ialah model 5G siri 6 ni dia tak
sekuat model Pro, yang bermakna signal dia mungkin kurang stabil sikit kalau kawasan rumah korang tu jauh daripada bandar. Sebaliknya untuk model Pro ni pula, dia dikuasakan dengan Dimensity 7400 Ultra yang aku rasa memang power. Dengan skuad tu dia mencecah 900,000. Ia jauh lebih stabil untuk hardcore gaming macam Genshin Impact tanpa isu frame drop yang teruk. Dan satu benda yang aku rasa ramai rakyat Malaysia yang terlepas pandang, yang mana untuk Redmi Note 15 Pro ni gunakan UPS 3.1, manakala version biasa masih tersangkut dekat UFS 2.2. Beza dia memang sangat ketara. Dan kedua-dua model ni dikuasakan oleh HyperOS 2.0 dan Xiaomi juga bagi jaminan untuk 3 tahun major update dan 4 tahun untuk security update. So benda ni memang sangat bagus lah. Untuk bateri pula, Redmi Note 15 Pro 5G ni dia dibekalkan dengan kapasiti 5520 mAh dan dikira sangat impresif memandangkan body phone ni memang nipis dalam siri Redmi Note. Namun Redmi Note 15 Pro 5G ni bagi bateri yang lagi besar, 6580 mAh. Apa yang membuatkan model Pro ni istimewa, dia menggunakan teknologi silikon karbon yang selalunya ada pada smartphone flagship yang 4000 ke atas, tapi untuk siri ni Xiaomi bagi pada Redmi Note 15 Pro. Dan yang aku sedikit kecewa untuk model ni, dia punya pengecasan yang dibekalkan hanya 45 watt berbanding model yang lepas yang dibekalkan dengan 67 watt ataupun 120 watt. Ini macam dah downgrade sikit. Padahal ini adalah model yang aku rasa sangat bagus untuk prestasi dia. Dan alasan Xiaomi bagi ni aku rasa mungkin ada betul, yang mana Xiaomi nak menjaga hayat bateri tu. So kalau korang gunakan 45 watt boleh tahan sampai 4 ke 5 tahun tanpa isu bateri kembung ataupun bateri health drop. Dan realitinya korang kena hadap sikit untuk dapatkan pengecasan penuh pada Redmi Note ni. So untuk next video mungkin aku boleh buat berapa minit untuk korang dapatkan pengecasan pada siri kali ni. So stay tune. Oh, aku terlupa satu benda lagi. Yang ni mungkin menarik fungsi dia, yang mana yang Redmi Note 15 siri ni boleh reverse charge. So kalau korang terlupa untuk bawa power bank untuk charge headphone ataupun charge smartphone lain, korang boleh gunakan smartphone ni. So yang tu juga aku akan tunjuk pada next video. So guys, dengan tanda harga RM499 untuk Redmi Note 15 5G dan RM1399 untuk Redmi Note 15 Pro, antara dua model ni yang mana sesuai untuk korang, cuba korang komen. So kita jumpa next video. Kalau korang berminat nak dapatkan siri Redmi terbaru ni, aku dah sediakan link dekat bawah, boleh je beli dekat FM Mall. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, komen, subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.